soalan saya. Okey. Kebanyakan cikgu ni cikgu PKM yang berkaitan dengan hal evaluasi murid lah. Biasanya cikgu akan handle murid yang buat masalah disiplin. Ya tak? Memang ada. Jangan cikgu handle budak-budak yang masalah disiplin. Okay. Berkaitan dengan masalah disiplin, kalau kita dalam proses disiplin, kita ada kita bahagikan guru-guru yang akan handle lah. Contohnya, bila ada satu masalah disiplin, masalah tu kita akan minta guru kelas. Pertama, guru kelas tu akan dapatkan maklumat. Guru kelas akan dapatkan maklumat, maksudnya disiasat dulu. Okay, betul ke tidak? Dan kalau benda tu boleh diselesaikan terus nanti antara guru kelas sampai takat tu lah. Kemudian kalau tak boleh, step seterusnya pergi ke guru disiplin. Guru disiplin ni Ustaz Nazri. Okay. Kalau Ustaz Nazri dah dapat kata dia dah buat siasat apa semua, kemudian kepada saya. Tapi contoh kalau kes tu melibatkan polis, laporan polis, melibatkan parent tu buat report polis, memang terhubung saya akan handle sebenarnya. Saya set up tu semua daripada A sampai Z. Okay? Okay. That's nice. Next. Betul. Memang apa ni? Cikgu, sekarang kan ada satu sistem yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu SISPA kan? Okay. Adakah sekolah ini pernah menerima laporan ataupun aduan daripada ibu bapa pelajar kaitan guru di sini tentang SISPA atau masalah-masalah berkaitan murid? Kalau SISPA tak pernah. Tak pernah kan? Sekolah ni tak ada. Cuma aduan tu kepada paling kata guru besar je lah. Pada guru besar. Kalau melibatkan polis tu ada, cumanya kita selesai lepas tu okey lah. Selesai. Tak ada kata tak ada further action lah. Setakat tu. Tadi ada siasat. Naik mahkamah pun tak. Naik mahkamah tak ada. Setakat ni kalau paling tinggi pun setakat punya polis je lah. Polis tu selesai, tak ada apa pun. Satu ya, sekarang dasarkan kita macam tak boleh nak rotan, marah semua. Kuasa tu tak ada. Jadi bagaimana cikgu mengekalkan untuk membentuk pelajar tu berdisiplin dengan cara yang lembut? Bagaimana tindakan cikgu atau inisiatif yang diambil oleh sekolah Pesisir Pusat Lima ni untuk membentuk asasiah murid sekolah ni? Okay. Kalau yang lepas kita ada satu sistem sasiah, tapi sistem sasiah tu dah tak, mulai tahun ni dah tak guna. Okay. Kalau berdasarkan yang lepas, kita kalau murid tu dia banyak kata bantu cikgu ke, tolong cikgu ke, kita akan keinginan dalam tu. Jadi ada reward untuk dia. Kalau mulai sekarang ni kita untuk kekalkan disiplin tu memang kena pemantauan berterusan. Pemantauan berterusan. Okay, sebenarnya soalan saya berkaitan dengan bantuan lah. Macam cikgu kan ke bahagian apa ni, bantuan kan. Macam mana cikgu nak selaraskan bantuan tu tanpa komplain dari mak ayah? Contohnya macam patutnya anak saya dapat tapi tak dapat. Macam ada yang parent yang palsukan punya gaji, macam mana cikgu handle dia tu? Okay, baik. Kalau bantuan ni bawah hem ni dia ada banyak variety, kuam, susu, maida, kemudian banyak lagi bantuan-bantuan tiba-tiba TAB ada nak bagi ke. Jadi dia ada jatuh kuasa bantuan. Jatuh kuasa bantuan ni yang pertama dia setiap kalau nanti dah masuk sekolah, kita setiap tahun ni ada satu borang PB1, PB2. PB1 ni untuk pengisian bantuan adik-beradik yang sekolah, maklumat dia. Kemudian PB2 ni yang disahkan oleh Perdana Menteri, Ketua Kampung semua. Jadi yang pertama ni kita rujuk PB1, PB2 lah. Okay. Yang parent isi. Parent isi. Dia akan bagi segi gaji apa semua. Okay. Kalau ada untuk mengelakkan dari segi penipuan tu, setakat yang kita mampu je lah. Yang kita tahu contohnya, kita tahu dia ni businessman, tapi dia tulis dalam tu dapat 1,000. Bila kita buat tapisan untuk dapat bantuan tu, dia akan ada satu mesyuarat bantuan lah sekali. So dalam tu cikgu-cikgu ni akan beritahu, okey ayah dia sekian-sekian ni, atas jawatankuasa sekolah untuk sama ada untuk menolak ke apa semua. Tapi kalau untuk kita follow situlah untuk tambah ada isu kan. Setakat ni macam tak ada isu lagi. Dan bantuan yang banyak-banyak ni pun kita selang sendiri kau orang yang sama dapat. Kau orang yang sama. Sebab bantuan macam TMB tu pun 20 orang je. Dia nak bantuan paku Ramadan ni dalam 20 orang. Tu pun ada dia tak ambil, saya pun nak bagi satu-satu. Mak ayah dia tak nak ambil, sampai ke sudah kita mana nak tunggu. Bantuan paku Ramadan.
Ada macam parent yang komplain datang sekolah cakap sepatutnya dia dapat apa semua. Kalau dia nak kata komplain dia dapat tak dapat tu, kita berdasarkan data dia lah. Memang ada seorang dua parent yang suka minta. Pattern dia minta ni ada. Datang cikgu, nak basikal ayo. Cikgu, sampai kata kerja cikgu saja tak ada nak bagi. Datang sikit-sikit. Cikgu nak ni cikgu, bantuan dalam bakul Ramadan lah apa semua. Cikgu ada duit, dapat ni nak minta. Memang ada, setengah-setengah sekolah memang ada. Dalam sekolah pun ada parent dia. Tapi kita, bila kita dah tahu dia macam tu, tak ada isu sangat. Kita cakap je lah. Dia pun tak ada nak pergi report mana-mana, tak ada isu. Tak ada isu. So lagi satu PIBG kan. Okay. Dari sudut sekolah pusat ni, PIBG adakah baik dari segi pergaulan ataupun support daripada ibu bapa tu macam mana you? Baik, kalau PIBG kat sini setakat saya duduk sini pada bulan 9 tahun lepas. PIBG kat sini setakat ni jawatan kuasa dia sangat supportive. Jawatan kuasa dia sangat supportive. Kalau kata kerjasama dia tu baguslah. Kalau macam kita ada buat program, dia dah turun kat sini, dia turun apa, dia tanya selalu kan, kita pun baru habis selesai gotong royong perdana tu dengan PIBG. Alhamdulillah lah, jawatan kuasa sepenuhnya turun lah. Tak ada isu. Dan orang kata sokongan antara ni orang tu tak ada masalah. Kalau macam kita nak cari sponsor ke apa ke, Alhamdulillah lah boleh. Baik. Sebenarnya daripada segi kantin bawa cikgu juga. Contohkan tender lah. Contoh kalau ada pesanan makanan ke ataupun budak-budak ni dia salah faham ke, ada nampak macam seletik dia rasa tu apa, Tik tangan ke apa tu? tik tangan tu Nasib lah makan ni. macam ada tak macam budak mak budak tu mari nak saman tender ke apa. Okay. Sekarang orang nak tanya kantin dah ni. Pasal kantin maksudnya aduan berkaitan dengan ni kan. Kantin kat sini tahun ni adalah tahun yang kedua lah dia masuk. Dia apa nama Ila ni. Setakat ni dia tak ada masalah. Tak ada masalah orang kata benda asing tu. Cuma kalau aduan sikit-sikit daripada parent tu berkaitan dengan Portion tu. portion ke harga, benda tu boleh dibincang dia. Orang kata bukan setakat ni isu keracunan, alhamdulillah tak ada dia. Kalau ada isu keracunan macam cerita isu keracunan tak ada setakat. Kemudian program kesihatan. Adakah sekolah ni dia membuat takwim secara berkala betul? Tak. Program kesihatan ni yang pertamanya setiap tahun, kalau yang memang betul dia punya ni, kita ada yang tahun 2 CDG. Dia apa nama ni, pemeriksaan pergian. Pemeriksaan pergian kita baru je selesai sebelum cuti. Sebelum cuti raya itu, alhamdulillah selesai selama 3 bulan untuk cek gigi. Kemudian kita ada juga nanti akan ada pemeriksaan kesihatan yang untuk tahun 1 dan 3 tahun 6. Itu nak cek apa, vaksin, nak cek SPB tu lah, vaksin untuk darjah 6 dengan darjah 1 je lah. Ada yang parent yang tolak vaksin. Nak ada sekolah ada. Dia macam cikgu kan, dia akan ikut arahan apa ni, buat ke atau tak, just buat Kita ke kena ikut. ikut lah. Sebab sebelum Apa tak setuju itu tak bagi. Kalau sebelum pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesihatan apa semua, mesti kita akan bagi surat kebenaran. Surat kebenaran yang mana parent sign. Bila dah dapat surat kebenaran, kita akan semak dulu mana pemeriksaan gigi tak ada masalah. Semua parent setuju. Untuk pemeriksaan kesihatan yang ialah vaksin apa semua tu, memang ada parent yang kata memang dia tolak. Jadi kita kena respect lah dia punya pemilihan dia. Memang kita tak ada. Setakat ni tak adalah dia parent tolak kita pergi cocok. Tak ada. Cek pasal mampu. Sekarang ni mak ayah berkuasa je. Tak boleh. Dia ada surat kalau dia sign dia tolak. Tak boleh. Kes mulia ni. Dia bully lah, kata bully. Dia bukan nak kata bully. Dia jadi budak-budak tu dia main dalam kelas. Bila main ni, salah seorang orang kena tertutup. Dia balik dia cover mak dia. Orang dia buat kerja. So dia katakan benda tu sebagai, memanglah bila buat tu dia katakan bully. Boleh lah. Dia saya kocok-kocok macam sekolah-sekolah ni kan. Gitu kan. Main-main orang dia tolak ni. Dia juga. Dia kata betul-betul kocok, betul-betul bully. Tak buka buku semua tu, takkan dia tak ada.
Dia balau-balau gitu lah, balau. Anjing dia. Ngaji-ngaji punya aku ni aku tu balau. Ya, Dia kata bully. Setakat balau tu memang ada lah. Ya. Kata betul-betul orang ni bully. Baiklah ni apa tunjuk kuasa nak bully orang ni tak ada. Setakat ni tak ada lah isu gitu. Paling-paling ada okay. Jadi dia kata benda tu akan jadi bully lah. Dia kau betul bully. Tak apa. Boleh ni satu sikit pun rasa boleh tak. Dulu kita kena ajar kami. Tak benda. Dulu kot macam biasa lah. Dulu macam bukan bully kan. Kalau dulu ada Saya tunjuk hebat Kalau ni kata semua bully lah. Tak boleh ikut lah. Sudah. Mas. Tak ada Tak ada. Okay. Kita nak ambil baru